Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi bersama kita punya podcast Cutika. Okay, so anda boleh pergi ke Cutika Podcast dan kita bersama dengan Tom the Traveller dan juga kerjasama bersama CK Media lah. So hari ini Alhamdulillah saya sangat berbesar hati sebab saya ada dua sahabat saya, usahawan dari jutawan, yang sudi nak berkongsi lah dengan CK Media untuk cuti ke podcast hari ini. So saya perkenalkan sahabat saya yang pertama, Tuan Bilal daripada pengurus besar Yayasan Ikhlas. Silakan Tuan Bilal. Saya Bilal Jailani. Terima kasih Bos Tom atas jemputan. Kami Yayasan Ikhlas, your trusted humanitarian partner. 15 tahun berpengalaman dalam menguruskan dana sumbangan awam. Kita uruskan secara profesional untuk capai impak yang maksima. Skop kami adalah kesihatan, pendidikan, pembangunan komuniti dan juga pengendalian bencana. Dan skop kita adalah Malaysia saja. Kita ada 7 office di seluruh Malaysia. Alright. Alostar, Ipoh, Bangi, Johor Bahru, Kuching, Sandakan dan Sempurna. Jemputlah layari yasanikhlas.org.my. Alright, okay. So Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Bilal ataupun dekat Sempurna orang panggil Ustaz Bilal. Alright, orang panggil Ustaz Bilal. Orang kata kalau bercuti ni, kalau nak mengenali sesuatu sahabat tu kena bermusafir dengan dia. So Alhamdulillah pemusafiran kita selama Kena travel travel pemusafiran kita selama 3 malam 2 malam. 2 malam di Tawau dan Sempurna. So bagi saya satu perjalanan dengan Yayasan Ikhlas yang sangat menyentuh jiwa lah bagi saya. Nanti kita akan kongsikan. Okay, nanti kita akan kongsikan. Okay, so sahabat saya yang kedua. Alright, orang yang menjadi orang kata idola lah. Okay, kalau bagi saya ni itulah kan, orang yang dulunya kalau tengok gambar dia nanti tim boleh masukkan tengok gambar dulu. Saya rasa besar lagi daripada saya. Hari ini menjadi Ustaz Iron Man. Ustaz Iron Man. Okay, so kita bersama Haji Falik daripada Nadlik Travel and Tours. Silakan Haji Falik. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bos Tom kerana jemput saya hari ini. Kita ta'aruf lah sikit, perkenalan sikit. Jadi saya Falik, CEO dan juga founder Nadlik Travel and Tours Sendirian Berhad. Sebenarnya saya buat business travel ni pun lebih kepada passion. Sebab kita orang punya fokus utama sebenarnya adalah akademi Quran yang kita buat secara online. Itu perjuangan kita daripada dulu sampai sekarang. Jadi kita set upkan kita punya division untuk travel ni pun lebih sebab passion, minat travel, minat dengan kata apa, ibadah umrah yang kita nak kongsi, nak dakwah, nak ajak orang lain, minat dengan kata apa, package travel yang lebih kepada adventure yang kita nak share juga dengan orang. Faham. So gitulah sedikit sebanyak perkataan saya. Macam kita punya fokus banyak kepada dakwah Quran. Pada masa yang sama kita nak sharekan juga passion travel gitu tu. Kita nak ajak orang lebih ramai orang untuk kita melihat ciptaan Allah di seluruh dunia ni, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi saya bangga dapat bersama dengan Ustaz Bilal. Sahabat saya juga. Kita rasa semangat ni Ustaz Falik. Alright. So hari ini terima kasih kepada dua tetamu saya hari ini. Hari ini dua tetamu yang bagi saya memberi aura lah kepada kita, kepada grup kita. Mereka sangat berbesar hati dan sangat orang kata bila melakukan suatu sumbangan tu banyak lebih kepada untuk membangunkan ummah dan agama kita lah, insyaAllah. So itulah antaranya. Okay, so kita berbalik kepada travel. Memang travel ni adalah satu cerita yang ramai orang suka lah, travel ni. Sama ada dalam dan luar negara. So untuk cuti ke podcast kita tak kisah. Kita akan cerita dalam negara boleh, luar negara boleh, asalkan pernah travel. Macam tu je. Sebab tu kita panggil orang yang pernah travel, pernah belajar luar negara, pernah ada pengalaman sana ataupun pergi mana-mana negeri. So itu antaranya lah cuti ke podcast. Okay, so untuk tanyalah soalan pertama, Ustaz Bilal, kalau kata destinasi negara lah kan, ataupun negeri, dekat mana nak tinggal? Rasa macam kalau ada peluang nak tinggal terus kat sana. Okey. Saya sebenarnya tak ada destinasi yang saya khususkan untuk saya tinggal lah. Dan banyak negara saya pergi ni, saya pergi Mesir, saya pergi Turki, saya pergi Dubai. Saya tak ada satu negara yang saya nak tinggal. Sebab sayang saya pada Malaysia ni. Jadi nak balik juga ke Bangi ni.
Tapi kalaulah saya diminta untuk pergi ke mana-mana kan, dalam banyak negara saya pergi, saya suka Turki. Turki. Sebab Turki ni dia preserve sejarah dia. Dan well documented. Hatta tembok Konstantinopel tu masih ada lagi. Faham? Dan kalau kita masuk muzium Masjid Hagia Sophia tu je kan, dia pintu masuk tu tulis inna fatahna laka fatham mubina. Setiap ayat Quran kat masjid tu dia ada memberi maksud tertentu. Cuba kita tanya masjid kita yang Qul Huwallahu Ahad ni apa maksudnya? Dan lain-lain. Sebab Turki ni dia terlalu banyak menyimpan sejarah dan dia ada direction yang jelas tentang identiti yang lama. Jadi tergambar pada masjid-masjid dia. Okay. Everything yang dia put dalam dia punya masjid tu ada maksudnya. That's why saya fikir kita kena belajar dari Turki. That's why saya nak duduk lama di Turki untuk saya belajar macam mana mereka boleh capai satu benda yang tinggi pada satu zaman dulu. Dan sebenarnya mereka sedang dalam usaha untuk revive benda tu. Itu yang menariknya yang saya nak pergi. Jadi Turki lah pasal. Turki Saya sebenarnya teringat juga pergi Turki. Belum pernah sampai lagi Turki. Belum pernah sampai lagi. Lain Banyak macam juga orang cerita macam mak ayah saya pernah sampai juga Turki. So itu antaranya maksudnya dia orang preserve dia punya sejarah dia kan. Bosom tahu kita ada wawasan 2020 kan. Lepas tu TN50. Lepas tu wawasan kemakmuran bersama. Turki ni dia ada wawasan 2050. Iaitu untuk menjadi global logistik superpower, dan 2071 dia akan jadi mencapai kekuasaan sebagaimana Seljuk dan Ottoman pada 2071. Ini division negara dia. Sebab tu diorang ni lain macam. That's why movie-movie yang dia buat sekarang ni semua menghala ke vision itu. Itu yang kita nak belajar daripada orang Turki. Tapi isu macam global mengatakan Turki ni ekonomi dia dah jatuh, currency jatuh ke apa semua tu macam mana? Apa pendapat? Itu saya tak pasti lah. Mungkin dari sudut ekonomi pula. Tapi dia ada direction tu satu benda yang bagi saya amat besar lah untuk Malaysia belajar. Kalau ditanya pada Malaysia hari ni apakah wawasannya, saya sahaja pun tak boleh jawab benda. Betul. Wawasan yang jelas kan. Beres. So Turki, okay, saya pun boleh masukkan dalam buku saya. Saya adalah orang memang yang sangat pergi mana-mana saya memang akan cari sejarah lah. So macam perjalanan kita baru ni nanti kita cerita. Memang kena pergi Turki pasal. Ada sejarah kan Turki Memang pergi Turki. Okay, baik. Okay Haji. Alright. So Haji, tempat ataupun negara mana yang bila Haji travel, Haji rasa memang nak tinggal kat situ? Sebab apa? Kenapa? Cuba cerita sikit, kongsi. Cerita Turki tadi saya pun tak sampai Turki lagi. Saya ada angan-angan lah. Bulan November ni insya-Allah ada Ironman Turki. Kat Antalya. Ada angan-angan, pasang angan juga nak sampai kat sana insya-Allah. Bagus tu bagi mereka yang nak masuk ke Ironman tu boleh ke Turki lah. Itu Turki lah. Kalau negara ataupun tempat yang saya rasa macam boleh dikatakan hati masih dekat sana dah. Australia. Secara spesifiknya khususnya dekat Brisbane, Australia. Masih lagi terfikir. Saya sebenarnya duduk kat sana. Itu tempat belajar ke Haji? Tempat belajar, betul. Saya duduk dekat Brisbane, Australia 5 tahun setengah. 5 tahun setengah saya duduk kat situ. Dan banyak benda saya belajar dekat situ. Dan saya bercampur dengan grup Muslim Student Association kat situ. Pernah pegang jawatan kat situ sebagainya. Dan kat situ juga banyak saya belajar tentang Islam. Kan kita pergi dekat negara orang yang bukan Islam, non-Muslim, tapi banyak kita dapat ibrah, pengajaran tentang Islam. Dengan orang yang pelbagai mazhab, pelbagai pendapat. Orang Syiah yang pertama saya jumpa kat situ. Kita solat dekat kata apa, musalla yang sama-sama, dan first time saya tengok batu daripada Karbala tu kan. Dia tengok apa benda, dia tengah sujud batu. Ada kadang ada batu, kadang ada apa? Ada kertas dia. Kat situ kita mula belajar tentang orang Islam ni sebenarnya kat dunia ni banyak-banyak jenis. Orang Islam daripada Iraq, daripada Afghanistan ya, zaman tu masa tengah-tengah hot perang lagi semua tu, macam-macam jenis orang kita jumpa. Dan kita bercampur dengan orang daripada Madinah, daripada Mesir, kita belajar tentang Islam. Benda-benda yang kita rasa macam sebelum ni tak tahu sangat kan. Jadi kat situ saya belajar. Dan juga bukan bab Islam je, tapi saya suka lifestyle kat Australia tu sebab dia macam cakap Malaysia ni saya rasa macam kita rat race ni terlampau kuat sangat. Nak kerja, kadang kerja sampai malam. Tapi kat Australia ni dia ada macam cut off lah. Dia pukul 5 kedai mula tutup. Dia mula relax, mula steady dah. So dia punya work and life balance tu ada. Dan kalau weekend je kan,
dia orang akan beriadah gila-gila. Dia orang pergi main sukan, dia orang pergi kepada pantai. Jadi lifestyle tu sangat-sangat orang kata menenangkan, relax. So kalau tanya saya, Australia tu masih lagi saya terfikir sampai ke hari ni lah. Dan reason saya balik tu pun sebab mak cakap balik lah. So kita pun ikut lah cakap mak. Kira balik rindu kan. So insyaAllah kita balik lah. Okay. So maksudnya kita adalah negara-negara yang kita rasa nak tinggal terus bila kita pergi kan. Macam saya cerita sebelum ni pun, saya ada juga contoh, saya rasa macam nak tinggal terus tu kadang-kadang saya pernah pergi New Zealand. So macam Haji cakap tadi, dia ada cut off masa tu. Dia ada cut off masa, dan sebenarnya kita ada work life balance bersama keluarga. Dia habis pukul 5, lepas maghrib tu dah tak ada apa-apa. Sepatutnya itulah yang kalau negara Islam perlu praktiskan. Tapi bila kita pergi negara Islam ni, dia macam malam tu lah yang ada pasal malamnya lah, ada tu lah ni, macam-macam. Jadi macam mana tu jadi quality life tu? Itulah yang kata kan kadang-kadang. Tapi itu antaranya mungkin boleh jadi cadangan ataupun boleh jadi pendapat bagi mereka yang tengok. Dia ada cadangan negara, itu antaranya. Okay, so kemudian Ustaz Bilal, apa travel yang paling tak masuk akal, yang pernah berjalan tak masuk akal benda tu berlaku? Okay, last Ramadan 2024, 23 Ramadan kami fly ke Semporna dan buat satu misi, nama dia misi Ihya Ramadan 1000 bulan. Iaitu misi di hujung-hujung lah. Kami pergi ke pulau, dari pulau ke pulau, mengimarahkan solat tarawihnya dan juga beraktiviti dengan penduduknya. Sampailah ke 1 Syawal, saya bagi khutbah, lepas tu kita orang balik. Raya kat sana ni? Raya kat sana. Okay. Jadi saya rasa itu paling gila sebab dah lah tengah puasa. Betul. Lepas tu naik bot orang kampung ni, dia tak ada atapnya. Perjalanan tu slow, jadi makan masa sejam, jauh pergi. Dan panas, lepas tu rosak pula. 2 kali rosak dekat tengah botnya. 2 kali rosak dan 1 kali air surut. So kena tolak bot. Ini memang penat betul lah. Penat betul, dan dia rasa bahang air laut dia dengan masinnya. Tapi best, buka puasa seafood bosom. Betul lah. Tarawih diterangi cahaya bulan. Sebab siangnya tak berapa cerah, jadi solar tak dapat cas banyak. Malam tu gelap. Dengan cahaya bulan saja, tapi ketiak berkicap. And yang paling best adalah kita buka puasa dengan air kelapa. Kita buka puasa dengan ikan kerapu. And then pada hari raya, saya masih ingat, depan saya ni ramai orang Bajau datang daripada pulau-pulau sebelah. Bila dia tahu dekat pulau yang saya berkhutbah ni, Pulau Maiga ni, ada solat raya, jadi mereka datang di pulau-pulau sebelah. Jadi wow, ini satu vibe lain macam. Diorang datang ke pulau tu datang ke pulau itu bila dia tahu raya. Betul. Ada satu pulau tu tak ada ustaz yang ngaji tu. Orang tunggu, tak ada ustaz tak datang. Lala dia orang bersurai saja. Itu keadaan pulau-pulau di Semporna ni. Faham. Dan yang paling saya rasa menarik adalah hari lepas solat raya tu, kami nak balik ke darat sebab nak kejar flight kan pukul 3 petang. Pada solat raya dah makan kuih raya semua. Tiba-tiba orang yang nak ambil kami tu tak datang. Alamak. Dah pukul 10.30 dia kata, sorry lah saya tak boleh ambil kamu, bos saya panggil, ada kerja lain. Sudah Haji, tak baik lah kita. Lalu orang kampung kata, don't worry, ya kita orang settle kan. Dia orang bawa lah perahu kecil dia orang, hantar kita orang sampai ke naik perahu ke kecil darat. tu lah. Perahu kecil lagi. Panas, tapi naik pakai baju Melayu semua. I think itu yang paling gila lah setakat ni. Sebab dia plan pun agak last minute, tapi dia menjadi dan memberi banyak pengajaran baru 30 lah. hari dekat sana ke 2 minggu terakhir? 23 Ramadan sampai 1 Syawal. Sampai 1 Syawal Itu selalu orang pergi awal, hujung minggunya dah balik rumah dah. Sebenarnya dai-dai kat sana pun macam tu, dia dah balik. Jadi yang berharga di hujung tu yang tak diisi. That's why saya rasa ada loophole kat situ. Patutnya Faham. Boleh Haji, tahun ni kita pergi hujung. Pergi hujung. Lepas tu balik raya sini. Okay, baik. Faham. Okay, menarik. Maksudnya dekat sana bulan puasa Saya faham panas tu. Kita pergi yang bukan bulan puasa pun. Terbakar. Oi, terbakar habis ni So kalau tengok saya macam ni, sebab dah pergi mula-mula, saya pergi Langkawi, tu saya pergi Semporna pula, terbakar. Okay Haji, pengalaman ataupun travel paling tak masuk akal pernah berlaku Haji?
Pengalaman paling tak masuk akal kau dipikirkan, saya ingat pengalaman saya pergi Ramadan di Mekah 2-3 tahun lepas, tak ingat tahun bila. Masa tu saya nak cuba mengalami dan experience package VIP lah. Okay. Package VIP untuk kita nak bawa klien kita, so saya kena rasa sendiri dulu kan. So saya pergi Mekah pada bulan Ramadan, tak ingat Ramadan tengah-tengah, hujung-hujung Ramadan. Hujung-hujung Ramadan itu memang padat. Time tu saya bookingkan GMC. Okay. GMC itu satu, kalau yang tak tahu, satu SUV lah. Dia besar, memang untuk VIP biasa ambil. Itulah dia, kita bergerak sendiri dan sebagainya. So saya booking satu GMC untuk saya. So ambil daripada airport Jeddah. Kita ambil daripada airport Jeddah, kita duduk 2-3 hari kat Madinah dulu lah. So perjalanan daripada Madinah ke Mekah tu dah pakai kain ihram semua. Kita niat di Bir Ali dan sebagainya. Kemudian on the way tu, first time lah hidup saya nampak driver saya tu, dia bawa kereta GMC tu, dia drive 160 km sejam. Duduk bersila. Dia duduk bersila, dia tekan auto cruise. Yang tak boleh belah, sebelah tangan pegang steering, sebelah tangan pegang teapot. Dia pergi tuang air dekat atas cawan sambil nak minum. Cik, kau ni biar betul. Kita dah asyhadu an la ilaha illallah. Kita dah risau dah. Cik, dia biar betul aku kalau macam mana kan. Lepas tu dah dekat-dekat nak sampai kat Mekah tu, saya tanya dia, brother ya akhi, apa ni, kita nak sampai Mekah berapa lama lagi? Dia tengok saya. Lepas tu dia cakap, sekejap. Tak lama lagi sampai. Zoom dia tekan sampai 200 km sejam. Dia salah tafsir. Dia ingatkan kita nak cakap cepatlah sikit. Kita nak tanya berapa lama lagi je. Itu memang first time lah, 200 km sejam. Gila. Maknanya dia bawa driving experience ni memang bagus je. Setakat ni okey, selamat alhamdulillah. Orang jalan sana, dia bagus, lebar. Jalan kat sana okey lah. Tak ada lubang-lubang tu. Ada lubang-lubang lah. Cuma kalau siapa yang dah pernah biasa pergi Mekah Madinah ni, perangai orang Arab ni bawa kereta, Masya Allah, tak Mesir pun sama kan. So horn tu memang tak lekang lah. Horn tu kemek-kemek sikit-sikit kereta tu memang biasa lah. Tapi memang itulah first time saya tengok dia bawa laju gila. Auto cruise, kaki bersila, sebelah tangan pegang teh sambil nak minum, sambil bawa kereta. Itu rasanya paling tak masuk akal. Paling gila. Betul. Boleh macam tu diorang. Itulah tu. Tapi kalau pergi sana memang tengok diorang ni macam, kalau kereta berlanggar tak ada hal lah. Macam berlanggar tu okey lah. Tapi saya tak pasti diorang ni ada insurans ke tak dekat sana. Cerita pasal insurans kereta kan, yang saya diberitahu lah, kalau dekat sana ada aksiden, diorang tak boleh gerak. Diorang dah langgar, diorang kena maintain dekat situ, tunggu polis datang, selesaikan settle semua, baru insurans akan settle. Kalau dia bergerak, maksudnya dah tak boleh claim insurans apa. Okey. Itu pasal saya tu. Faham. Macam tu kan. Itulah kata kadang diorang ni saya tak pasti. Saya dengar macam kalau dekat Mesir tu sendiri, apa tu orang kata, macam tadi lah, bawa reckless ke apa, betul ke Ustaz Bilal? Memang reckless. Memang bahaya. Tapi dia orang kalau langgar-langgar sikit, dia sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu Nabi. Itu je Itu dah okey lah. Sebab kawan saya pernah cerita, dia pernah dekat Mesir, dia berjalan dengan keluarga dia, naik kereta satu malam. Silapnya dia sampai macam kawasan macam gurun yang sunyi. Lepas tu dia orang kena tembak tau. Maksudnya kena tembak di kereta tu. Ni lain macam. Dia kata maksudnya kat sana kat malam Sinai tu kot. bukan Sinai mungkin. Maksudnya kat sana malam tu memang dah tak boleh drive ke macam mana? Kalau Sinai betul, dia kawasan yang sensitif. Sinai ni dia ada tulisan Suez. Memang tentera banyak kawal kat situ. Jadi kat situ pun banyak badui-badui. Mungkinlah dia tak faham patang larang kat situ, kena sikit. Faham. Dia cerita macam tu lah. Bila kena tembak dekat body kereta tu, dan dia berhenti lah dulu. Berhenti sampai ada satu kereta lain datang ke apa ke, nasib baik selamat lah dia dengan keluarga dia. Sebab dia dengan anak apa semua macam yang tu kelakarnya kan cerita dia orang ni kan. Ada saya naik taksi nak pergi kepada Masjid Aisyah, nak niat umrah kat situ. Ambil taksi, dia bawa dah memang tak apa-apa. Lepas tu dia nampak kereta lain bawa tak apa-apa, dia boleh kata saya, gila orang tu. Cakap, kau bawa padahal dia sama. Padahal dia sama je. Itu dia gelak. Ya.
Kalau kita ke mana? Kalau kita ke Hanoi, Vietnam pun sama juga. Maksudnya dia orang walaupun ada traffic light, memang tak ikut pun traffic light. Betul. Memang ikut sangat masuk. Kira Malaysia ni power lah. Malaysia ni power. Maksudnya kalau macam pengalaman saya pernah pergi Hanoi, memang start daripada diorang mula bekerja pagi tu, bunyi horn tak berhenti sampai malam sebelum tidur. Kira kita balik Malaysia ni tenangnya sebab kurang, baru kita tahu sebenarnya kurangnya bunyi horn. Kita pula orang Malaysia ni pantang kalau kena horn. Kalau kena horn tu bagi kita macam panas kan. Bayangkan kalau pergi Vietnam. Pergi sana ke Hanoi kan. Okay. So itu antaranya lah. Okay. So dalam perjalanan kita, bila kita berjalan apa semua ni, dalam perjalanan kita ni mestilah akan ada kadang-kadang berlaku tersesat ke kan. Kalau nak cerita pengalaman saya sesat ke ataupun bahaya ke tak kisah. Itu antaranya. Kalau nak cerita pengalaman saya sesat ni, kalau kata dulu masa Waze belum stable lah. Nak cerita tengah berjalan, follow je Waze, ikut je, sampailah waktu tu saya ingat lagi pukul 1 pagi. Saya seorang je drive dekat Perak, sampailah masuk Waze tu dia nak potong, tak tahu dah nak potong apa. Sesat kat Perak. Kat Perak tak tahu apa, kubur Cina. Maksudnya dia bawa laluan tu, kita lalu kan kubur Cina kan besar, luas. Dia memang ada jalan dia untuk cross. Shortcut ni. Shortcut. Tapi sekarang saya rasa Waze dah tak macam tu. Tapi dulu saya macam tu. Memang 1 pagi. Yalah tak adalah rasa apa-apa, tak ada gangguan apa pun berlaku. Masalahnya dia bawa jalan yang tu. Dan saya tak pasti maksudnya betul ke tak. So last sekali saya ambil orang kata inisiatif, patah balik je lah. Tak nak ikut Waze, tak tahu lepas ke mana. So ada pengalaman tak Ustaz Bilal? Saya sesat ni, saya pernah pergi Korea sekali, dihantar oleh majikan saya. And then saya, dalam Ramadan juga, saya pergi tarawih kat masjid. So banyak cerita Ramadan entah travel Ramadan kan. Ustaz kot Ramadan Tarawih kat masjid. Kalau tanya Ustaz Bilal, pasal travel waktu nak jemput ni lah. Travel saya tak pergi mana-mana. Ni dengar Korea pula. Lepas tu ada Seoul Festival pasal halal kan. Okay. So saya consultant, saya kena pergi. And then malam saya pergi tarawih. Balik tarawih tu saya naik train nak balik ke hotel saya. Tapi tak, somehow train tu kata kami akan berhenti di sini saja. Which ada 2 stesen lagi. Okay. Dah habis lah perkhidmatan dia. Okay. Saya keluar, masa dah pukul 12.30 malam lah. Hotel saya 2 km lagi. Jadi saya jalan pukul 12.30 malam tu, memang sunyi. Sebab dia hari Isnin hingga Jumaat lah, bukan weekend kan. Sunyi, dan ketika itu sampai ke aku ke hotel aku ni nak jalan kaki ni. Dan ketika itu terbayang Yakuza. Korea tak ada Yakuza. Tapi tak ada, terjemput. Tapi somehow alhamdulillah sampai jugalah selepas dah tersesat-sesat. Jumpa juga hotel sebab kita ada navigation kan. Okay. Itulah paling pernah tersesat pun. Faham. Dan mojo sampai lah. Nak ceritanya lagi, masa saya nak pergi ke masjid tu, saya cari masjid tak jumpa. Okay. Itu termasuk ke kawasan pelacuran. Dekat rupanya kat Seoul Itaewon punya masjid ni, bawah tu dia atas bukit, bawah tu semua macam tempat-tempat tak elok lah. Masjid atas. Tempat tu nak dakwah. Sebab tu ada masjid kat situ. Masjid kat atas. Masjid kat atas sekali. Dia kat bawah-bawah tu. Kosong bayangkan, saya tengah jalan tiba, hai. Aku nak pergi tarawih. Nasib baik bulan Ramadan kan. Jalan ke syurga ni dipenuhi dengan cabaran ni. Masya-Allah. Astagfirullah gitu. Tapi macam mana masjid dekat Korea? Masjid Korea ni besar, cantik dan tapi limited. Satu je. Untuk satu bandar, satu. Itaewon tu. Saya rasa satu Korea tu satu tu je lah. Masjid terkenal, Masjid Itaewon tu. Dan kalau solat raya semua akan pergi solat dekat situ lah. Faham. Dan lain saya rasa tak ada masjid. Cari pot sendiri lah. Besar ke orang apa ni? Komuniti sana? Saya tak pasti je. Tapi saya pergi tu ramai Pakistan. Yelah. Imam pun Pakistan. Mesti Pakistan je. Faham. Okey, menarik. Haji, pengalaman bahaya ke? Pernah tersesat ke? Pernah berlaku waktu travel ke? Cuba share sikit. Dekat Jeddah. Dekat Jeddah. Haji memang kisah-kisah ni memang kisah banyak dekat Arab Saudi. Betul lah, dekat Arab Saudi, kat Jeddah masa tu saya nak pergi buat deal dengan rakan muasasah, rakan travel agent kat sana kan. Okay. Kita ambil taksi sapu tah mana-mana kita pergi. Saya bawa interpreter saya, translator saya. Kita pergi-pergi tu, naik taksi sapu, dia punya airbag dah deploy, pecah. Airbag yang dah terbuka tu
Dia tergantung gaya situ. apa gaya kat situ macam aku ni biar betul. Pintu dah nak macam nak cabut dah. Cermin crack. Bau tak usah cerita lah dalam kereta tu. Baunya masya-Allah tabarakallah. Macam apa benda bau ni weh. Itulah pengalaman. Nak pergi cari office tu dekat street tahu mana jalan tahu mana dah. Dia pun tak tahu nak cari, kita pun tak tahu nak cari. So macam itulah dengan ayam itik. Translator pun tak boleh pakai sangat. Cari. Alhamdulillah last jumpa. Last jumpa. Dan kita guna taksi yang sama juga untuk lepas selesai meeting apa semua tu kita pergi ke train station pula. Itu pun sama juga. Memang ini masa tak ada apps lagi ke apa ke? Ada. Tapi dia macam sebab office kawan tu dekat ceruk mana tak tahu. Alright. So tak dapat location yang exactly tu. Ada location dia bagi salah. Okay. Dekat 2-3 km jauh daripada tempat tu. So kita pergi cari jumpa lah. Tapi punyalah nak cari tu dengan naik taksi sapu macam tu macam baut macam kat zon perang. Dia punya Jeddah ni memang jauh beza je daripada Riyadh. Jauh. Sangat, Riyadh tu modern. Riyadh tu kalau kita pergi kita pun tak boleh nak bayangkan tu negara Islam sebenarnya tau. Riyadh ni dengan apa? Ronaldo. Dengan seksinya dengan memang dekat sana beza. Dia tanah haram je dia jaga. Betul. Ramai orang ingat seluruh Saudi tu tanah haram niqab semua kan. Sebenarnya kita tengok dekat situ je Mekah Madinah. Keluar sikit pada Mekah tu 80 km sampai ke Jeddah dah open dah. Ya. Dah macam haram betul lah. Bukan tanah haram, macam haram. Dia orang memang macam itulah. Okay. So itu adalah antaranya. Tengok pengalaman-pengalaman yang ada, yang orang kata kadang sesat lah, bahaya lah. Kadang-kadang kalau salah satu, bila saya bawa family travel ni, itulah yang dalam kepala saya. Maksudnya dalam kepala saya ni pasal kita tak nak dia lalui benda tu. Itu je, kita tak nak. Kalau boleh memang nak kena hati-hati, nak kena jaga. That's why kalau kata saya berjalan dengan keluarga, saya cari cara untuk nak buat konten paling mudah supaya tak terlepas. Anak jadi hilang lah. Itulah ke mana kan, sebab bila kita pergi negara orang kan, betul kan. Okay, so kita take fast untuk sesi kita Hari ni kot ada nak pergi ke toilet ke apa ke. Alright, so kita jumpa untuk kejap lagi. Sedikit bagi kita, besar maknanya untuk mereka. Satu sumbangan, 4 manfaat. Jom rebut pahala Ramadan. Jangan tunggu Ramadan berlalu. Infak sekarang di 1000bulan.com. Alright, okay. So tadi pun kita dah dengar pasal pengalaman negara mana nak stay, lepas tu sesat kat mana. Itulah antara asam garam bila berjalan lah kan. Orang kata kadang-kadang bila kita travel ni, saya suka berjalan tu sebab saya suka tengok macam mana budaya tempat tu. Dan kita akan relatekan juga dengan Islam lah. Itu antaranya lah. So saya suka pergi komuniti-komuniti juga, tempat-tempat selalunya jumpa orang dekat mana-mana negara ni, komuniti dia adalah dekat dia punya surau ke. Itu antaranya lah. Okay. So kita nak cerita pasal pengalaman paling epic bila kita travel. Kalau nak dibukakan cerita epic ni, saya cerita pasal New Zealand yang saya pernah pergi tu. Saya sampai dekat satu kawasan pergunungan dekat New Zealand tu, kawasan pergunungan yang ada beratus air terjun. Bukan puluh tau, beratus. Dan waktu tu memang bagi saya, ya Allah, cantiknya. Dan selalunya terdetik kat hati saya kan, kenapalah negara-negara macam ni tak dapat kat negara Islam. Macam itulah. Kadang-kadang fikir, kenapa tak dapat kat negara Islam? Kenapa dapat kat orang? Itulah kan. Mungkin ada sebabnya ke apa ke. Tapi bila saya sampai tu, mula-mula waktu saya naik bas tu, bas tu memang bumbung dia kaca. Saya pelik Panas lah. Panas lah waktu tu. Dekat, kalau New Zealand sejuk lah. Sejuk sikit, dia tak ada panas. Tapi pelik lah kenapa bas ni ada kaca dekat bumbung. Rupanya tujuan dia adalah bila dia lalu pergunungan tu tadi, bila dia lalu kat situ, kita akan nampak air terjun tu. Kita tak payahlah duduk tepi tingkap. Tepi tingkap kita macam tu tak payah. Kita just duduk dan kita tengok macam tu je kat atas. Dan kita tengok beratus air terjun turun. Memang sangat cantik. Nanti saya cari balik footage tu. Memang sampai kat situ bas berhenti. Memang kita boleh ambil air sungai tu. Memang dia kata mineral water dia kata. Air mineral lah. Boleh ambil dan minum. Kawasan tu. Sampai tu kita tengok dia memang epic tu, nak kata epic tu. Keluar daripada ada terowong. Keluar je pada terowong kita terus nampak pegunungan tu. Sebelum pada tu dia macam hutan-hutan apa semua kan. Keluar ada terowong terus nampak. Memang sangat cantik.
Antara negara yang saya akan pergi balik dan stay lama sikit lah. Macam tu lah, bukan tinggal tapi stay lama. Macam Karuaming kan. Okay, Ustaz Bilal, pengalaman. Saya paling epic, saya rasa bukan dari sudut lokasi ataupun tempat, tapi dari sudut timing. Cerita dia, saya buat first degree dekat Mesir. Dan masa tu kami, lembaga Zakat Selangor hantar kami pada 11 September je. Timing pun naik terbang 11 September. 11 September hari yang bukan tahun lain lah. Tahun lain lah. Okay. So Itu itu pun orang dah buat lawak dah. Tapi the thing is, masa tu bulan Ramadan. Kami sahur kat rumah and then naik flight pukul 12 tengah hari. Ramadan juga perjalanan. Masa Ramadan je. Pergi Mesir bulan Ramadan. Okay. Dan bulan 9 ni sebenarnya kemuncak musim panas di negara Teluk, negara Arab ni. Jadi naiklah flight. Saya tengok bila naik flight je, bila stewardess hidang makan, rombongan Zakat Selangor ni pakat buka puasa je. Yang kami nak buka puasa tak nak, tak. Puasa wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. So, puasa lagi baik. Puasa. Rupanya transit dekat Bahrain satu malam. Sampai tu waktu Malaysia dah pukul 7. Dah buka puasa. Patutnya. Tapi kat Bahrain bau azan-azan. Allah. Lepas tu dia 5 jam lagi baru dia buka. Maknanya 4 jam. So saya buka puasa pukul 11 malam waktu Malaysia. Lama. Masa tu ya Setelah 3-4 jam lah. macam orang tak cukup zat. Tak cukup zat. Dan malam tu buka puasa tu tidur tak tarawih. Dah lembik sangat dah. Lembik kan. So itu kali pertama lah saya puasa sampai pukul 11 malam daripada waktu Malaysia. I think lepas ni kena buat pengurusan masa sikit lagi. Kalau tak larat buka ganti hari lain lah. Tapi kalau daripada sana ke sini dia best. Puasa dia pendek. Betul. Itulah paling epic setakat Paling ni. epic setakat ni kan. Alright, okay. Haji, apa pengalaman epic? Pengalaman paling epic Disember tahun lepas. Trip Ironman saya. Okay. Ironman, saya buat Ironman Western Australia di Perth. Itu satu pengalaman yang saya rasa setakat ni lah paling epic. Tak tahu lah masa depan lagi epic ke tak kan. So Ironman ni apa benda? Sukan triathlon, di mana kita akan kena buat swim, bike and run. Kita kena berenang, kita kena berbasikal, kita kena berlari. So saya pergi ke Australia untuk buat benda tu. So last minute patut saya bawa family, tapi bajet tak membenarkan. So saya terbang lah seorang. Okay. Pergilah seorang, pasrah, sedih tu sedih juga. Pasal ini first time kita nak buat kan. Ya. Tapi kita pergi juga, dan alhamdulillah itu antara trip yang paling orang kata fulfilling lah untuk saya, yang paling epic sekali. Di mana saya cabar diri saya buat something yang saya tak pernah buat dalam hidup. Dan sebab kita nak prepare untuk Ironman tu pun 12 bulan kat setahun kan. Setiap hari training seminggu, 12 ke 18 jam training. Dengan menangisnya, dengan sedihnya, dengan sakitnya semua kita go through. So itu celebration of kita punya journey tu lah. So pergi landing kat Perth, kemudian kita kena travel lebih kurang 200 km pula ke ada satu town kecil ni, Busselton. Town apa ni di tepi pantai tu. So semua buat sorang-sorang. Check in bike seorang-seorang, travel seorang-seorang, pergi ambil atlet punya racing pack seorang-seorang, swimming 3.8 km seorang-seorang, lepas tu basikal 180 km, kemudian lari pula marathon 42.2 km, semua seorang-seorang. Jadi itu antara yang pengalaman paling epic. Untuk yang swimming tu ada orang mati. Ada orang mati? Ada orang mati. Sebabnya dia orang katakan yang swimming punya part untuk Ironman Western Australia untuk tahun tu antara yang paling teruk sekali condition keadaan laut dia. Macam washing machine dia orang kata. Memang saya dapat rasakan juga lah. Dan memang aku tengok trauma juga, sebab sebelum ni saya pernah masuk Ironman Desaru. Yang itu air pun teruk juga. Itu saya tak lepas. Memang terlepas cut off tu lebih kurang 5 minit. Lepas tu patah balik lah. Yang tu tak, memang habis swim tu cuma saya terlepas. Dia bagi sejam 10 minit, saya buat sejam 15 macam tu. Itu untuk yang Desaru lah. Tapi untuk ini alhamdulillah berjaya. So kita keluar pada swimming sebab dia 2 loop tau. Masuk air 2 loop, first loop naik tu kita tengok timing, alhamdulillah lepas lagi. Lepas tu nak masuk air balik kedua tu, saya tengok ada 2-3 atlet kat tepi tu. Dia duduk situ, dia tengok je air. Dia tengok saya, dia salam kita, good luck. Dia tak nak masuk. So saya masuk semua dan alhamdulillah dapat go through lah. So itu yang pengalaman paling epic sekali. 16 jam saya atas course tu. Dan memang Allahu Akbar, memang kalau nak fikir balik boleh mengalir mata lah. Something yang saya tak pernah buat. Macam Boston cakap tadi kan, dulu saya lain kan. Sekarang saya dah kurus dah sikit. So
Alhamdulillah itu yang paling best ke dah. Macam mana swimming 3.8 km satu loop? 3.8 2 jam. Satu loop 1.9. So kena buat 2. 3.8. 1.9. Faham? 2 jam lebih lah mai. Faham. Jadi tak ada orang akan kisah pasal kita Kalau waktu kita buat tu. dalam kecemasan ke apa, tak boleh kita kena angkat tangan lah. Ada lifeguard kat situ. Oh, ada. Tapi tak tahu apa jadi yang meninggal tu, tak tahu kenapa dia. Kan kadang saya fikir juga, saya kenapa saya tak diving. Saya pernah course diving tu, saya pernah. Tapi saya tak tu sebab kita tak boleh bercakap. Itu je isu dia. Kita tak boleh cakap kalau jadi apa-apa. Jadi bila saya duduk dalam laut tu, walaupun kita dengan kawan-kawan, kita akan rasa kita seorang. Dia bukan ada macam ni. Ada body kan? Ada lah, kita kena buat dah. Macam ni Kita kena lah buat macam tu. Dia adalah tanda macam ni, ada tanda macam ni. Kadang saya ingat lagi dengan kawan pergi diving, instructor tanya, okey ke? Macam mana? Okey, macam mana Haji? Macam ni kan? Okey kan? Okey. Kawan pula jawab apa? Macam ni. So bila dia jawab macam ni, itu sebenarnya untuk naik atas. Oh. Ni naik okey. itu. Tanya macam ni. Untuk macam Okey, ni. macam ni. So kalau naik kena macam ni, dia buat macam ni. So instructor kata nak naik ke? Tak. Lepas tu dia kata tak. Dia kata stay. Dia buat macam ni pula. So tapi kalau diving saya memang saya rasa macam walaupun saya dive dengan kawan-kawan, tapi saya rasa saya seorang. Tapi kadang waktu tu kan kita akan fikir pasal keindahan yang Allah cipta apa semua. Kita akan fikirlah macam-macam. Di saat kita takut tu kita mula beringatlah kan pada Allah. Itu antaranya lah. Okay. So itu antara lah yang epic berlaku. Epic ni orang kata kita tak lupa lah benda tu kan. Tapi kadang ada bila kita travel, benda yang kita tak lupa adalah cabaran ketika travel. Cabaran. Kalau macam saya ni, cabarannya adalah ketika travel adalah kadang-kadang tu macam kita rasa kita ni dah selalu travel, kita expert. Kita tak nak ambil apa orang kata pandangan orang tu ke, pandangan orang ni ke kan. Tapi lama-lama bila dah travel ni saya rasa lebih baik kita follow je. Kalau contoh orang tu yang arrange, kita follow je dia punya perjalanan tu macam mana. Kita enjoy je benda tu. Kita tak perlu nak interrupt travel tu lah. Itu antaranya lah. Apa cabaran selalunya? Cabaran dalam kita travel. Satu, cabaran untuk cari makanan halal di negara yang non-Muslim majoriti. Memang kita pergi jauh-jauh tapi tak dapat makan. Memang boring lah. Boring. Sebenarnya makanan ni adalah travel sebenarnya. Betul. Yang kedua, saya rasa adalah cabaran untuk cari tempat shopping yang best. Dia memang kena tanya orang tertentu, dan tempat ni memang tempat yang tertentu orang tahu saja. Sebab kadang-kadang dah beli. Rupanya lah kat situ lagi yang lagi best. Jadi memfraskan lah. Betul. Jadi kalau saya dapat kos AI2 ni je, saya rasa dah best lah. Dah best lah. Tapi masalah dia memang sukar. Makan dan shopping. Faham. Cabaran kita maksudnya kalau benda macam itu kita kena research awal lah kot. Mungkin juga. Kena research awal lah kot kan untuk kita nak settle untuk benda tu. Haji, cabaran. Tadi Tom cakap kalau kita follow tu ikut itinerary, ikut tu cantik kan. Kalau semua orang macam tu memang best. Betul. Aduh. Macam mana pengalaman pengalaman tu kan. Buat travel dengan orang. Terfikir balik bila Tom cakap macam tu kan. Cabaran terbesar mungkin bila saya bertugas menjadi mutawif. Okay. Bila bertugas jadi mutawif ni sebenarnya tanggungjawab besar tau. Setiap kali saya bertugas jadi mutawif kan, bila saya pergi tu kan, rambut hitam. Balik kan rambut putih tu. Wife cakap, dah kenapa ni rambut putih ni kan? So memang tanggungjawab tu besar. Kita memang kalau 12 hari, 14 hari kita bersama dengan jemaah tu, Allahu Akbar, memang lena tidur tu jarang-jarang sekali lah. Kita kena on call. 12 hari, 14 hari tu kita kena on call all the time. Dengan kita nak deal dengan jemaah, mungkin jemaah hilang, ada jemaah yang sakit, ada pelbagai keperluan. Lepas tu macam apa Ustaz Bilal cakap tadi, apa nak cari tempat shopping dengan kita pula jenis yang tak suka shopping. Tiba-tiba jemaah cakap, Ustaz mana pot yang best nak beli jubah, nak beli abaya. Kita cakap, Allah aku dah kepala macam mana aku nak cari. Ustaz saya dengar kurma yang sini dekat pasar-pasar ni mudah. Kau beli je lah kurma kat sini, apa masalahnya kan. Jadi kita nak melayan-layan kerenah macam tu, dengan kadang-kadang nak kena menunggu semua itu. Jadi itu cabaran yang terbesar sebagai seorang mutawif tu. Jadi kepada sahabat-sahabat kat luar sana, hargailah mutawif anda. Rahmatilah mutawif anda. Kadang diorang selalu bagi cadangan based on, saya tengok ni dekat ni dia ada tempat macam ni lah apa semua kan. Padahal kita tak ada dalam itinerary kita untuk nak tu. Betul. So itu nak meet dengan apa yang orang
nak kan. Itu Betul, antaranya. betul. Faham? Itu ada juga kadang-kadang request macam-macam nak pergi. Ustaz, kita keluar pada itinerary sikit, kita pergi sini. Kita akan layan lah insyaAllah. Ya, Tapi kalau kita tak mampu, kita tak buat juga. Tak buat juga. Itulah. Faham. So dalam pada berjalan ni dia mesti akan ada momen-momen paling bermakna ataupun yang boleh mengubah hidup kita kan. Itu antaranya kadang saya ingat baru ni lah saya pergi dengan Yayasan Ikhlas. Antara yang mengubah hidup saya untuk rasa lebih bersyukur adalah bila berjalan ke Sabah lah kan. Berjalan ke Tawau Sabah tu, kita sampai ke satu tempat Kampung Sungai Pukul kita sampai kat situ. Kampung Sungai Pukul. Dia bukan apa tau. Sebelum ni saya pergi Semporna, terbuku di hati saya adalah kenapa diorang ni tak reti buang sampah ke? Tak reti nak susun ke? Faham tak? Saya nak cerita benda yang mengubah hidup saya ni. Saya cakap tak reti ke nak buang sampah, tahu tak benda ni macam tak cantik, perairan. Laut cantik tapi penuh plastik. Tapi banyak. Kalau pergi nak sampai ke Mabul tu banyak sampah. Rasa macam segan kan. Betul. Lepas tu bila sampai ke dekat Tawau, sampai ke kampung Sungai Pukul tu pun sama juga situasi. Sampah penuh dekat bawah rumah apa semua kan. Bila saya suarakan dekat Ustaz Yusof, cakap Ustaz, sampah banyak Ustaz apa semua kan. Tahu tak Ustaz cakap apa? Dia nak buang kat mana? Okay. Faham tak? Okay. Jadi dekat situ sebenarnya kita tak berada dekat situasi diorang tu. Faham? Kalau katalah diorang kutip ke apa, tapi kat mana pelupusan sampah yang ada? Patutnya kita kena go for masalah yang ada tu, kita capaikan solution. Mungkin kita bawa satu orang kata budaya yang tahu nak kutip sampah buang kat situ semua. Tapi benda ni adalah tanggungjawab kita yang kena daripada awal. Jadi dia mengubah bila kau sampai ke tempat orang tu, engkau jangan terus judge. Itu mengubah hidup saya, mengubah perjalanan saya tu. Jangan judge. Kau kena tahu dulu apa dia alami. Kalau dia buang sampah, okay, dia nak buang kat mana? Dia pulau kan. Dia pulau. Jadi itu antaranya lah yang saya mengubah hidup saya. Ustaz Bilal, apa perjalanan yang memberi kesan kepada hidup tu? Saya baru-baru ini dijemput oleh mak saya untuk jadi mutawif personal. Oh, masya-Allah. Jadi saya pergi umrah DIY dengan mak saya 2 orang. Okey. Saya tak pernah ada momen macam tu dengan mak saya selama 7 hari. Yang lama. Faham? Jadi saya boleh tinggalkan semua kerja saya dan saya fokus berbakti pada mak saya saja. Sebelum saya pergi tu saya ada jumpa ustaz saya. Dia kata hantar pergi ni, hantar jangan fikir melendah, fikir mak hantar je. Bunyi betul. Jangan fikir jalan laju, ikut pace mak kita, semua kita ikut mak kita je. Jadi saya rasa itu satu momen macam yang refreshing sebab dah lama, dah besar-besar ni jarang jumpa dengan mak, selalu bermusafir dengan mak. But this time dapat lah. Hopefully one day saya dapat buat dengan ayah saya pula. Jadi refreshing dan mengembalikan kembali membersihkan kembali naluri fitrah kita yang mungkin dah tercemar sama ni, duduk balik dengan mak kita dan kembali kepada alam semula jadi. Faham? Bila Ustaz Bilal cakap macam tu betul juga. Dah lama sebenarnya kita tak ada momen dengan mak ayah kita, maksudnya yang sangat lama. Kita selepas kita berkahwin, kita ada isteri dan anak-anak. Momen kita paling lama dengan isteri dan anak-anak. Tak pernah kita ada momen dengan mak ayah kita kan. Betul, kadang betul lah benda tu. Kita tawaf dengan dia. Semualah dengan dia. Kan? Padahal dulu kita lah dengan dia. Betul. Kita dengan dia. Maksudnya dia menjaga kita punyalah sangat lama. Tapi bila kita dah ada tanggungjawab apa semua ni, sangat lama. Betul lah, betul. Dia memberi sesuatu lah juga atas apa yang Tuan Bilal cakap ni, betul juga kan. Kadang kita sibuk sangat kan. Saya selalu je berjalan dengan mak ayah saya. Berjalan kalau saya balik Kedah, ajak diorang keluar jalan. Tapi tu dengan adik-beradik. Tapi bila cerita pasal momen cuba kita keluar dengan diorang ni, one to one. Apa jadi kan. Okay, Haji Falik, apa perjalanan yang mengubah hidup masih lagi setakat ni? 2012 pengalaman saya pergi haji. Alright. Itulah yang mengubah segala-galanya. Saya ni kalau ikutkan orang kata darah usahawan tu, daripada kecil lagi memang minat saya bisnes, minat saya usahawan. Tapi ada satu kelompangan lah dalam hati saya ni, something missing tau. Jadi bila lepas saya balik pada Australia tu tahun 2010, dan saya mencari-cari arah
Macam-macam saya buat dulu. Jadi takaful agent lah, polis wasiat lah, jual unit trust, pelbagai saya buat lah kerja kat situ. Dan saya dah daftar haji dah agak lama dah. Di tahun 2011 tu saya masa saya balik pada jumpa klien tu tengah malam tu dekat Federal Highway tu, saya nampak ada segerombolan bas di-escort oleh polis dan sebagainya. Siapa tu? Rupanya saya dapat tahu yang itu jemaah haji yang nak ke KLIA kan. Berbondong-bondong lah. Berbondong-bondong. So dekat situ saya tanam niat, saya cakap kat wife saya, cakap tahun depan by hook or by crook kita pergi haji. Macam tu. So daftar dah lama lah. So kita mulakan proses nak rayuan. Macam rayuan dulu, alhamdulillah itu mudah sikit time tu. Dengan kita orang pun ambil package swasta, tapi masih lagi di bawah kelolaan tabung haji lah. Dan time tu package haji time tu tak macam sekarang, iaitu murah je alhamdulillah. Jadi kita punya merayu last minute alhamdulillah dapat. Sekarang kalau nak merayu pun kena ada kos kan, kena pergi hadir. Betul. Beberapa kos. Betul. Kursus haji tu memang kena hadir lah. Cerita kursus haji pun saya pun ponting kat kursus haji dulu. pergi last day tu saya caw balik. Faham. Tapi itu cerita lain lah. Bila saya pergi dekat Mekah tu, saya ingat lagi saya pergi dengan last tu kita bayar sewa kedai kita orang semua tu, saya ingat lagi tinggal dalam bank account syarikat tu tinggal 24 sen je. Jadi insyaAllah cakap, ya Allah aku pergi Mekah ni aku nak cari diri aku, let me discover my purpose. So saya pergi, dan bila kita pergi berwukuf di Arafah, tengah hari tu lepas Zuhur tu, biasanya Zuhur jemaah Malaysia dia akan solat Zuhur di dalam kemah je. Tapi saya buat keputusan, cakap aku nak rasa pergi solat kat luar, tengah panas kan. Rupanya ingat panas-panas macam Malaysia, rupanya panas je. Ya Rabbi, panas gila. Solat jemaah dia memang macam tu. Solat jemaah. Ada solat yang dalam kemah. Saya solat kat luar dengan jemaah semualah. Dia punya panasnya, kita punya kaki macam nak tahan, ya Allah panasnya. Kita letak air atas tu pun, lepas solat tu kita pegang macam menggelegak air tu. Dan bila sujud tu rasa ke atas tu, memang panas ni masya-Allah. Dan bila lepas selesai tu dan kita wukuf daripada Zuhur sampai Maghrib kan, kita ada peluang nak bermunajat, kita berdoa tu, kat situlah saya menangis semau-mahunya, tak boleh nak kawal. Dia tiba-tiba something, dia termenangis. Dan saya cakap, ya Allah, aku kalau panas macam ni pun aku tak tahan. Kau minta aku pergi di Arafah 2-3 hari pun aku dah banyak komplain. Sedangkan banyak nikmat, banyak rezeki kau dah bagi aku seluruh hidup aku. Itu pun aku tak tahan. Macam mana aku nak tahan siksa di neraka nanti. Jadi kat situlah saya tanam niat. Dia kata, ya Allah, aku insyaAllah lepas ni aku nak cuba gunakan minat aku dalam minat keusahawanan aku ini. Aku cuba nak direct, aku nak menyumbang kepada agama aku. Sebab itulah lepas itu saya buat keputusan, apa-apa yang saya nak buat, saya nak cari ilmu Al-Quran, saya nak menyumbang pada Al-Quran. Dan itu yang saya cakap tadi kan, core fokus saya sekarang, alhamdulillah perjuangan saya pada dakwah pendidikan Al-Quran. Jadi sampai ke hari ni alhamdulillah saya masih buat, dan saya terbakar dengan orang kata hadis Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebab baik daripada kamu lah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Start dari situ lah. Start pada situ. Start pada haji tu. Saya mencari sampailah saya dapat ijazah sanad Al-Quran. Saya bertalaqi dengan syekh yang betul-betul orang kata cerewet, yang betul-betul garang daripada Mesir. Kita cuba dapatkan je. Daripada situlah semuanya perjalanan tu, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi bukan kita nak cakap apa ni, orang lain yang usaha-usaha lain tak membantu Islam, tidak. Cuma saya nak direct, nak menyumbang, nak mengajar Quran dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu yang betul-betul mengubahlah hidup saya hari ni. Alright. Menarik tentang kisah tu. Spiritual lah. Dia bila itu yang saya seronok travel ni. Dalam atau luar negara, dia macam membuka sesuatu daripada kita duduk kat kawasan kita. Kita nampak komuniti kita je, tapi bila kita travel tu banyak benda yang kita belajar dan kita boleh bawa balik lah. Alright. So cerita pasal pengalaman unik ketika travel. Ni kalau saya cerita pengalaman yang macam apa ni orang kata, saya pergi ke New Zealand juga. Cerita New Zealand lagi tu. Dia memang, kalau contoh lah, dia macam tadi Haji kata, dia punya riadah dia, orang dia riadah kau-kau. Dia bukan setakat suruh orang riadah kau-kau, tapi dekat sana dia siap ada macam tiang, tapi dekat tiang tu semua alat untuk repair basikal ada. Dia ada satu tiang, semua alat untuk repair basikal ada. Kita boleh angkat basikal kita, letak kat tiang tu. Spanner, screwdriver, semua ada kat situ. DIY workshop lah. So kita boleh buat.
So nak pump angin kan, tiang tu dia ada semua untuk nak repair basikal. Memang ada. Ya. Traveller punya. Jadi saya rasa macam sangat unik sebab dia bukan setakat nak suruh rakyat dia beriadah, tapi dia memang sediakan fasiliti tu. Ada video anak saya dia pegang apa tas, dia buat dia ingat benda tu mic. Tapi dia adalah tempat untuk sangkut basikal. Kemudian semua tu orang kata tarik je, dia macam ada wire, kita tarik, kita boleh pakai spanner, kita boleh pakai ni nak masuk angin. Tu memang menarik bagi saya. Apa pengalaman unik? Okay, pengalaman saya ni pelik sikit. Masa saya tahun 1, kami duduk rumah sewa masa tu kat Mesir lah. Jadi dah habis belajar haji, musim panas nak pergi berjalan lah. Nak pergi ke Sinai. Sinai ni cantik. Sinai. Jadi 5 orang naik satu kereta. Sinai ni tempat Nabi Musa kan? Musa. Headquarter Nabi Musa lah. Headquarter Nabi Musa. So pergi daripada Cairo tu pergi ke Sinai. Tengah-tengah jalan tu, one of my housemate ni kata, saya nak beritahu ni, sebenarnya visa saya dah mati. Mak. Driver saya tu senior lah. Dia ketua rumah dia kata, kenapa kau tak bagi tahu? Kalau kat Cairo tadi boleh kita pinjam pasport siapa dia. Kau ada Bilal? Ada, saya hidup lagi. Kawan ni dia tak renew. Jadi semua gelabah sebab Sinai ni kawasan tentera. Dia sensitif, dia laluan perdagangan perkapalan utama dunia. Kalau tak lalu Sinai kena pusing South Africa. Soal lah. Jadi memang tentera banyak kasus, banyak checkpoint yang check. Jadi driver ketua rumah kita ni fikir, macam nak buat ni. Kawan tadi dah gelabah lah. Takkan nak patah balik Kata kalau kau kena tahan kau tunggulah situ. Jadi kita orang fikir idea ketua driver saya ni dia kata macam ni. Ketua rumah saya kata macam ni. Nanti kalau kena tahan tu dia minta pasport je, kita bagi 3 dulu dia. Bagi 3 dulu. 3 tu yang ada, yang hidup. Lepas tu dia pulang 3, kita bagi lagi 2, tapi kita swap. Jadi kita orang buat macam tu. Boleh tahan kat ustaz-ustaz dia. Cepat je dia fikir Jadi buat tidur lah, lambat kan. Macam lambat nak kau pasport. Bagi 3 dulu, dia check. Tu dia bagi 3. Mana lagi 2? Kita pun bagi 2. Tiba-tiba dia minta, mana 3 tadi? Dia minta lagi. Minta mana 3 tadi? Dia kata-kata bagi. Lepas tu ya Allah, dia bagi. Tiba dia kata settle. Kita on drive tu. Tak ada apa, dah jauh sikit. Tergelak-gelak lah kereta tu. Berjaya. Itu lah. Yang kali buat persiapan yang betul. Communication kena mantap. Kalau dah tengah-tengah jalan nak sampai tu baru beritahu visa dah mati. Duduk visa mati ni bahaya tu, duduk dengan orang tak ada visa ni kan. Macam parti lah kita. Ketahan masuk lokap. Betul. Tapi alhamdulillah dapatlah mandi air masin, air panas kalau air panas kat Sinai tu. Itu rehlah kami sekeluarga satu rumah lah. Faham. Itulah paling takut lah masa tu. Haji, pengalaman yang unik. Pengalaman unik yang orang kena tu. Saya juga scuba diver juga. Scuba diving instructor. Pengalaman unik yang saya rasa semua orang kena buat lah. Yang mana yang tak diving tu kena cuba diving ni. Kena cuba pergi ke Pulauan Maldives. Maldives. Pergi bukan Maldives yang acak-acak. Negara Islam kan? Negara Islam. Negara Islam. Negara Islam. Memang warga negara ni kalau tak silap saya 100% orang Islam. Pergi Maldives ni jangan pergi yang sebagai snorkeler ke apa, pergi sebagai scuba diver. Baru kita boleh rasakan ekosistem semua animal, haiwan-haiwan dekat Maldives kan. Memang kita orang masa tu saya pergi seorang. Duduk atas bot selama seminggu tak silap saya, lebih kurang 17 dive kita buat. 17 selaman kita buat, 17 dives. Dan setiap satu dive yang kita buat tu ada je benda kita nak rasa, ada je benda kita tengok. Ada segala macam binatang, manta ray ada, shark pun memang itu shark heaven kat situ memang banyak penuh dengan shark. Saya ingat lagi cerita tu, malam tu kita buat night dive. Ada kawan diver tu dia dive dengan grup tu lah, dia orang Jepun. Dia terjatuh, dia punya GoPro masuk dalam air. Saya cakap dia, it's okay, I go and take for you. So saya turun sorang-sorang, tak buka flashlight. Saya descend, turun, buka flashlight, depan muka shark tengah tidur. Shark tengah tidur. Shark tengah tidur. Kita pun macam How deep? Dia tak ingat, dalam 8 meter macam tu kot. Turun kita buka flashlight depan muka, dia terkejut saya. Shark dia belah.
Baby shark ni. kita nak terkejut macam mana kita nak lari. Dia pergilah. So collect GoPro tu dia ada pergi. Dan kat situ memang lah tiger shark saya jumpa. Itu saya dive dengan saya punya dive master je. Kita orang pergi, kita orang umpan tiger shark tu. Boat akan baling umpan I see. ikan semua benda semua tu dia, sisa-sisa ikan dia baling tu bawah tu shark datang. Tiger shark datang. Memang itu tiger shark ni orang kata antara yang haiwan pembunuh kan, tapi kita jumpalah. Tapi kalau dengan manusia dia macam mana? Alhamdulillah setakat ni selamat. So ya selamat, kau tak ada kat sini. Itulah, tak tahulah setakat ni orang kata macam-macam, tapi kalau ikutkan sebagai seorang scuba diver, apa yang kita belajar ialah kalau kita tak kacau dia orang, dia tak kacau kita. Ni bukan Iron Man, dia Aquaman. Apa ni, tiger shark jumpa, hammerhead shark pun jumpa depan muka dia Hammerhead datang. yang panjang tu muka yang dia dia panjang. punya ada mata dia. Mata dia panjang tu kan. Hammerhead shark. Manta ray, malam kita pergi swimming dengan manta ray, dia datang sesentuh kita pula tu. Malam. Dia punya ekor tu tak bahaya. Tak tahu. Nampak kita pun macam dia datang. Dia sentuh kita macam okey. Manta ray, apa lagi jumpa? Whale shark kita jumpa. Allahu akbar, memang kita scuba diving dengan beratus-ratus ekor nurse shark. Turun-turun sekeliling semua nurse shark. Nurse shark ni apa, kecil? Besar. Nama dia, spesies dia nurse shark. Nurse shark. Tapi dia besar. Kawan saya pernah kena gigit dengan nurse shark. Ini dia cerita dekat Tioman. Dia ada baby nurse shark tu, dia tersangkut dekat ghost net yang ada dekat dalam tu. Dia cuba nak lepaskan. Dia lepaskan, shark tu tengok dia gam dia punya tangan. So itu cakap kalau kacau dia kacau dia defend lah. Kalau tak kacau insya-Allah okey kot. Faham. Aquaman. Right. So kalau kita berjalan ni mesti kita selalu akan ada moment yang kita rasa kita nak ulang balik. Moment tu. Kita nak ulang balik. Kalau macam saya, always benda yang saya nak ulang dan nak berada sana lama adalah apabila saya berada dekat Bukit Uhud lah. Bukit Uhud Ya, saya tak tahu kenapa. Saya memang Uhud saya memang akan ulang dan saya akan pergi tempat tu. Prospek. Saya rasa saya akan ulang balik benda tu. Maksudnya wajib. Kalau tak pergi tu saya akan kecewa lah. Tapi saya akan spend lama masa dekat sana. Sebab saya rasa dekat situ yang masih kita akan rasa masih ada momen-momen peperangan tu. Maksudnya laluan dia bila kita cerita, bila kita berada kat situ, saya selalu rasa kan best kalau jemaah-jemaah ni semua tak ada, saya seorang je berdiri kat tengah padang peperangan tu. Saya rasa saya nak duduk kat situ. Saya nak merasai momen tu. Kan? Saya pernah, sebenarnya saya nak kalau nak reveal ni, saya pernah reveal yang saya pernah berdoa. Saya bukan berdoa untuk lihat masa depan. Tak tahulah ni mengarutnya doa kan. Saya berdoa untuk saya lihat apa yang dah berlaku belakang. Sebab saya suka cerita bila sejarah, kita dengar, kita membaca apa semua kan. Cuma saya suka macam saya berdiri dekat tempat tu, saya nak nampak, saya nak nampak apa pernah berlaku waktu tu kat situ. Dengar bunyi kuda boleh. Dengar bunyi kuda. Tapi bila ustaz cerita, kalau saya pergi sana dengan mutawif, bila mutawif cerita, kepala saya ni dia sedang macam ada movie tengah berjalan. Lalu itu yang saya minatkan travel lah. Imaginatif Bos Tom ni. Alright. So kalau nak ulang balik, nak pergi mana balik tu? Saya bercita-cita untuk pergi ke Turki balik. Sebab masa saya pergi dulu, Bozdak Film dia baru buka dia punya shooting pelatih dia kepada awam. Okay. Tapi saya tak sempat pergi. Sebab bila dia buka tu tinggal 2 hari lagi saya sana dan tak sempat saya nak pergi. Jadi saya terlepas. Lepas tu saya tengok Permaisuri Agong Tunku Azizah pun dah pergi. Tempat shooting Osman Bey, Ertugrul Bey ni. Patutlah tengok cerita Osman Bey. Nama dia Riva, nama tempat tu. Dan 50 km daripada Istanbul. Jadi I hope that one day I can return to Turkey. And saya nak pergi ke tempat-tempat pendiri kerajaan Islam yang besar ni, iaitu Sogod, tengok Ertugrul Bey balik, Osman, kita tengok dia Bursa. Lepas tu kita pergi ke tempat syuting itu supaya kita boleh imaginatif macam Bos Tom tadi. Dia pergi, kita dengar balik kuda-kuda. Sebab sejarah kerajaan Turki, orang bangsa Turki ni besar. Dia pernah menaungi seluruh umat Islam dunia. Dan mereka adalah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai
raja yang terbaik dan tentera yang terbaik yang buka Konstantinopel. Kita pernah bergantung harap pada dia satu ketika untuk buka Konstantinopel, mengalahkan Rom Timur pada ketika itu kan. 1454 tu. Jadi kita terutama daripada mereka, perlulah kita memberikan kredit pada mereka, pergi ke tempat mereka dan belajar rahsia kebangkitan, yang mana sebenarnya mereka ni adalah kabilah-kabilah je, tribe-tribe. Tapi berjaya jadi satu takluk 2/3 dunia kan. 2/3 dunia. Besar. Besar Mana Turki. Jom Bostom. Jom. InsyaAllah. Saya tak pernah pergi. Lagi tu. Haji, mana tempat yang nak ulang balik dan kenapa? Alright. Tapi tadi kan Tom cerita pasal doa ni kan. Saya teringat doa saya pernah doa masa saya sekolah rendah dulu pergi Mekah. Depan Kaabah. Saya pernah solat sunat hajat 20 rakaat tau. Dua. Minta girlfriend. Amin. Aduh, perang dengan budak-budak macam tu kan. Tapi itulah. Oh, ni berapa kecil lah. Masa kecil macam sekolah rendah. Ya Allah. Kenapa aku minta benda tu, aku pun tak tahu lah. Kita lah tepiah cerita tu. Saya nak kongsi apa nama pengalaman yang nak ulang balik. Ulang balik. Maksudnya travel kat mana nak ulang balik? Alright. Pengalaman kat Mekah. Duduk dekat sebulan dengan family saya dekat sana. Masa time tu saya duk fikir kita booking je lah, pergi je lah. Kita ambil hotel yang elok-elok dan kita cuba naik business class time tu. Itu momen antara memori yang terindah dengan family saya. Lebih kurang sebulan. 5 hari kita duduk di Madinah dan selebihnya kita duduk di Mekah. Di Mekah. Wow. Family time. Family time. Memang healing time. Saya bawa anak-anak Masak explore. semua ke tak? Masak tak. Kita luar. makan kat luar lah. Albaik. Albaik itu food court ni makanan. Jenuh nak makan. Bilik pun dapat alhamdulillah. Masa tu time murah. Dekat-dekat lepas COVID time tu kan. So dapat Kaabah view. So hari-hari lah tengok Kaabah kan. So itu antara yang momen paling best lah. Pengalaman bila sampai kat Jeddah. Kita dah sampai Jeddah dengan family tu, kita breakfast. Ingat lagi momen breakfast tu, di mana dapat rasakan aku tahu ini 20 hari dekat sebulan ni aku nak switch off dengan dunia. Aku dengan family aku je dekat Mekah. Enjoy. So memang momen tu antara momen yang paling wah akbar. Kalau boleh ulang kat situ memang best lah. Faham. Kita ada me time dengan anak-anak, dengan wife, explore Mekah, explore Madinah. Pergi tawaf sa'i pun tak ada rasa macam nak terkejar-kejar. Pergi rasa makanan itu, makanan ini, pergi rasa nasi unta, pergi rasa ini, semua kita try lah time tu. Alhamdulillah. Naik business class pun first time. Rasa-rasa feeling sikit kan naik business class. So, alhamdulillah. Itu momen yang terindah lah. Okay. So menarik lah tu antara perkongsian dia untuk sesi kita yang kedua. Kita take 5. Travel tu travel juga, tapi pastikan bacaan Quran anda dan tajwid sempurna. Kelas Quran online Ustaz Falik, fleksibel, mudah dan tersusun. Iqra, tajwid, talaki, hafazan dan juga tadabbur. Cari Ustaz Falik di Facebook, IG dan juga TikTok. Alright, okay. So ni kita soalan pantas je. Tapi kau nak explain pun boleh, tak ada masalah. Tempat paling underrated yang pernah pergi? Pulau Maiga, sempurna. Pulau Maiga sempurna Alright. So nanti nak explain boleh? Nak diorang search pun boleh. Tak ada masalah. Tengoklah gambar-gambar dia, memang lawa. Pulau Maiga. Tempat tapi saya dah tak ada penduduk kan? Dah tak ada dah, unfortunately. Alright. Haji, kalau pergi negara asing, pergi explore dia orang punya grocery store, tempat beli barang-barang basah je, grocery store je lah. Okay. Macam kat US saya pergi dulu kan, satu aisle tu penuh dengan soft drink je. Satu aisle tu penuh sepanjang dunia, sepanjang alam, cereal je. Lepas tu kalau dekat Australia, saya ingat kalau pergi grocery store dia, kita order nak kita tengok orang mak saleh kan, dia beli, kita nak beli udang ke apa, sekilo 2 kilo kan, dia beli, can I have 2 prawns? 2 prawns je. Lepas tu pisang tu dia patahkan 1-2, yang dia nak makan je dia beli. Kita jangan mana boleh macam tu, dia bisa sikat kan, benda gitu. So cultural experience grocery store. Menarik. Macam saya ceritakan Tuan Bilal lah, apa tu pergi ke Indonesia kan. Saya suka tengok grocery store dia sebab produk-produk tempatan. Betul. Memang sama saingan dengan luar negara. Nugget tu ada nugget harimau, nugget zoo, nama dia nugget zoo. So bentuk nugget tu harimau, jirafah semua. Okay, benda yang pelik pernah makan? Buah dabai di Sarawak, Daru Sarawak. Saya ingat kurma. Saya makan tu saya nak terludah lah. Rupanya buah dabai. Sedap ke tak? Dia masin lah. Masin. Jadi bila kita tak ingat kurma, so di buah dabai nasib baik. Nasib baik. Haji, Ramadan di Madinah, saya turun hotel, saya cari sprah, kita nak kain sprah yang kita nak pergi buka puasa tu kan. Random saya pergi, saya duduk, tengok kiri kanan, dah lama, asal-asal saya seorang je. Dah lama tu kiri kanan, semua orang Afrika, saya seorang orang Asia. Rupanya saya duduk sprah Afrika.
So rasa saya tak tahu apa panggil fufu ke apa benda dia makan tu kan, macam dia macam ambuyat je kan, fufu Oh, dia macam benda-benda ambuyat. Makan tapi sedap. Tapi sedap. Itu benda yang paling pelik. Pelik tapi sedap. Jellyfish tu je. Jellyfish je. Alright, okay. Travel solo atau berkumpulan? Berkumpulan. Berkumpulan. Sebab kita boleh cross reflection. Satu pengajaran kita boleh share pada orang lain. So instead dapat satu pengajaran saja, kita boleh dapat orang lain punya pengajaran. Mungkin kita dapat 5 pengajaran. Haji? Saya suka travel solo. Sebab saya tak suka tunggu orang dan saya tak suka orang tunggu saya. Gitu. Dengan saya suka buat perkara-perkara ad hoc, impromptu gitu. Kadang-kadang macam saya pergi Australia, rasa nak lompat pada terbang, saya pergi je. So kalau orang yang memang dia kena ikut itinerary kan, mungkin dia rasa stres kalau dia travel dengan saya. Solo. Alright, okay. So tempat tinggal, hotel mewah, backpacking, glamping, apa suka? Saya suka backpacking sebab my always intention is nak tengok orang. Kalau saya duduk hotel mewah, baik saya tidur. Baru rasa kelembutan kemewahan. Tapi saya suka keluar. That's why kalau tidur kat rumah orang, tidur dekat masjid, tidur dekat tempat-tempat yang ada orang ni menarik. Nampak? Sebab perjalanan kita hanya untuk tidur je. Hari tu. Haji? Bergantung kepada misi, bergantung apa nak dicapai. Tapi biasa saya akan pilih homestay ataupun Airbnb sebab saya nak rasakan rumah-rumah orang kat situ macam mana. Dan tengok jugalah, kalau saya cuba juga elakkan kalau kata tempat yang dhaif sangat. Kalau dhaif sangat, baik saya duduk rumah. So tengok pada misi juga. Tapi harga yang berpatutan lah, taklah mewah sangat. Tengok pada misi. Alright, okay. So itu antaranya lah. Bagi yang mendengar, komen dekat bawah. Kalau anda setuju ke tak, nak komen ke apa cadangan, komen dekat bawah. Okay, so kita dah move ke part bila travel ni dia ada apa tu orang kata, orang selalu nak dengar tips untuk jimat duit ke. Selalu Tuan Bila buat macam mana? Saya rasa saya taklah pandai sangat nak hack sistem ni, flight semua ni. Tapi kalau kita jumpa orang tempatan dan dia pula ketua kat situ, silap kita boleh dapat free accommodation di rumah dia. Ni saya pernah dapat. Jadi saya travel 3 malam saya tidur dekat rumah yang amat besar. Rumah ketua kampung situ. Jadi tips nak murah adalah masuk rumah orang, ketuk pintu, lalu laluan yang betul, kenal, and then berhormat dia, and then you akan dapat segalanya mudah lepas tu. Faham? Betul. Haji? Alright, tip nak jimat masa travel lah, bawa penimbang beg. Penimbang beg yang ringan tu boleh beli kat online RM10-20 je kan. Dia ringan je, bawa je benda tu, supaya kita tak panik kat airport. Kadang benda yang masalah besar orang travel ni ialah excess baggage kan. So prepare siap-siap benda tu, bawa motor kereta dan kita adjust accordingly. Kalau perlu buka. Sebab saya pernah tengok first hand kawan-kawan mak saya, dia datang ke Australia masa saya tengah belajar tu. Dia datang, dia nak balik tu, dia shopping tak ingat dunia. So dia kena excess baggage, harga dia kena bayar tu sama macam beli seat baru. So bawa penimbang beg. Betul. Keluarga saya macam itulah. Alright. So apa pelajaran terbesar lah bila kita travel tu? Contoh kalau orang travel, apa pelajaran atau apa benda yang dia perlu ambil tahu lah? Yang mereka perlu ambil tahu adalah latar tempat itu, sejarahnya dan perjuangannya. Itulah sebab kita pergi ke tempat orang. Kita nak belajar segalanya lah yang ada di tempat dia dan bawa balik jadi pengajaran di tempat kita lah. So study sejarah. Kalau tak ada sejarah, kita kena jumpa orang-orang yang dia yang pegang sejarah tu. Kumpulkan 2-3 dan buat catatan di Facebook. Mungkin one day boleh jadi rujukan akademik ke. Wallahualam. Okay, baik. Haji? Pelajaran terbesar apa yang saya belajar kalau saya travel, semua kita kat dunia ni sama je orang. Sama je taraf kita. Jangan sekali-kali kita pandang rendah kat orang. Kadang kita kalau kat Malaysia ni kan, kita pandang rendah kat sesetengah warga asing kan, cakap kau ni tu kan. Tapi bila kita pergi kat Mekah, Madinah kan, orang kita pandang rendah tu hebat-hebat orangnya. Betul. Diorang sampai ke Mekah berulang kali. Ada orang daripada Pakistan, dia kata setiap tahun 18 tahun, selama 18 tahun dia sampai kat Mekah setiap tahun. Ada Bangladesh yang kita sembang-sembang, rupanya dia millionaire dekat dia punya negara dia. Senang, mudah je dia sampai dekat Mekah. Tapi kita kadang kita pandang rendah kat orang kan. Jadi jangan sekali-kali kita pandang rendah kat orang, sebab
semua orang sama je dalam mata Islam. So gitu. Faham. Betul. Alright. So itu antaranya lah kalau kata pelajaran yang kita belajar. Betul juga pasal pandang rendah tu kadang-kadang kita rasa hebat di tempat kita, bukan Betul. di yang apa orang kata di kawasan tu kita kena belajar macam tadi Ustaz Bilal kata, maksud kita faham budaya dia, hormat. Sebenarnya kadang-kadang kita boleh dapat free je. Kadang-kadang dia layan kita tu, kadang makan pun kadang kita tak perlu. Betul. Macam perjalanan saya yang terbaru ni dan juga sebelum ni saya pergi ke Pulau Mabul tu, yang saya jumpa dengan abang apa ni panggil? Renato ni. Aku jumpa dengan abang Renato ni, memang selalu kalau kita nak beli seafood tu sangat mahal lah. Tapi bila ada dia tu kita boleh dapat dengan Harga tempatan. Harga tempatan. Harga pelancong. Harga bukan harga tempatan, dia siap cakap abang nak bagi berapa Oh. bagi. Sampai begitu. Okay, alright. Kiranya level ni. So kalau kata cerita pasal travel, selalu tengok pengalaman orang travel, rasa-rasa apa selalu kesilapan terbesar sebagai orang yang bila travel? Apa kesilapan yang selalu berlaku? Saya rasa time management untuk solat dan cara nak tunaikan solat. Sebab bila kita naik flight ni Haji, sebenarnya waktu solat kita dah tak sama. Betul? Saya bagi contoh. Masa saya pergi ke Umrah dulu, saya nak landing kat Jeddah dah. Saya sudah masuk waktu maghrib kalau Jeddah, tapi saya masih nampak matahari. So saya ni dah maghrib ke belum Ji? Maghrib ni kan considered kalau benda tu dah terbenam sepenuhnya baru dia maghrib. Betul. Jadi saya baca satu fatwa di Burj Dubai tu, Burj Khalifa itu, Mufti Dubai kata ada 3 waktu berbuka yang berbeza. Dekat Dubai? Dekat menara Dubai yang tertinggi dunia tu. Aha. Bawah ni akan buka awal ikut tempatan. Berdasarkan kita Yang tengok tu. atas ni dia kena tunggu 2 hingga 3 minit. Sebab mereka kat atas, mereka masih nampak matahari di ufuk. Jadi belum maghrib bagi mereka. Faham. Jadi sahur mereka akan lebih awal, Ayuh. tamat lebih awal sebab dah nampak matahari. Orang bawah tak nampak lagi. Oh, macam tu Maghrib pula dia akan, orang bawah dah terbenam lah, dia belum terbenam. Apatah lagi kalau kita ni kat atas flight. Atas flight, betul. Apa 15,000 kaki. Betul. Jadi matahari ni penentu kita. Jadi tuan-tuan kena ada apps tengok. Sebenarnya dulu Malaysia ada satu aplikasi ni tau, developed by Jakim Emosti. Okay. Nama dia My Muwakit. My Muwakit ni key in saja tarikh dengan nombor flight, dia akan computerize you punya waktu solat apa. Ada lagi tak app tu? Tahu tak? Ni cerita ni. Baru-baru ni saya pergi Mekah, saya check dah tak ada. Nak kena tanya Mosti. Nanti Bos Tom mungkin boleh buat surat. Dan the way dia develop ni adalah dia mencerap 1,000 penerbangan. Sebab laluan penerbangan ni sama je. Speed lebih kurang sama je. Jadi dia pakat dengan emas. Pencerap itu diletakkan di bahagian kokpit untuk tengok nampak tak matahari semua. Menarik. Datar 1,000 penerbangan tu dia formulate terus keadaan waktu solat untuk sepanjang ni. Baru saya tahu. Jakim mau. Jakim. Selama ni saya pakai tu, tapi baru saya pergi Mekah saya tengok dah tak ada dah mymarket.com ni. MyMarket. Dia tak bayar pun je. Alamak. Tu kesilapan lah saya tengok. Kalau tuan-tuan naik flight ke apa, cubalah atur awal supaya tidak terlepas solat. Apalah maknanya kita bermusafir tapi kita tinggal solat. Sebenarnya tujuan musafir ni Allah sebut, fasiru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Satu, musafirlah kat muka bumi ni dan lihatlah bagaimana alam ini mula diciptakan. Satu lagi, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah atas muka bumi ni dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Naik pengajaran. So kalau tuan-tuan pergi ke tempat-tempat orang kena azab ni, ingat ayat yang kedua tadi. Kalau pergi tempat-tempat cantik ni, lihatlah bagaimana alam ni mula diciptakan. Maknanya memerhati alam lah. Tiba-tiba kita tak solat pula. Okay, soalan saya. Bila kita musafir, adakah kita boleh macam tak apa kita jamak takhir lah, sedangkan kita berpeluang jamak takdim kan? Macam mana tu? Dia macam ni. Ketika kita mampu untuk berdiri dan menghadap kiblat, dia jadi wajib. Mampu ni maksud dia, kalau kita ada masa di atas darat sebelum naik flight, maka kita kena jamak takdim dengan semua. Tapi kalau kita dah naik flight sebelum waktu zuhur masuk, dan kita hanya akan landing sejam sebelum maghrib, maknanya kita perlu solat jamak takhir, wajib. Kita tak boleh solat atas flight sebab kita mampu menghadap kiblat dan mampu berdiri. So kita cari di mana waktu yang kita sebenarnya mampu berdiri. Kalau kita mampu, kita tak boleh gugur kan benda wajib. Kalau tak mampu, baru dia boleh gugur.
Betul. Okay. Macam mana kalau kita mampu berdiri? Sebab dia ni kan rukun. Ha. Macam mana kita mampu berdiri menghadap kiblat tapi kita tak buat? Saja tak nak Macam kita saja tak nak. Padahal kita sempat. Kita ada Betul, sejam, 2 jam lagi dekat darat. That's why dia menentukan kita jamak takdim atau jamak takhir. Faham. Okay, menarik. Haji. Menarik tu satu benda yang baru tu. Nak keluarkan ayat Jadi Quran juga content kan tu. macam ni. Kesilapan yang besar traveller selalu buat, saya rasa kembali kepada bag yang berat sangat. Kesilapan mungkin orang kata cuba invest kat bag yang ringan sikit, supaya safe dekat apa access bag. Senang kita nak bergerak. Beli bag yang ada material yang ringan. Saya tak ingat apa benda nama dia. Boleh Google tengok apa nama, tak pun invest kat bag canvas ke. Senang kita bergerak jangan bawa bag seluruh rumah kau nak bawa pergi travel kan. Memang mencabar, nanti nak bergerak pun susah, menyusahkan orang, menyusahkan diri. Faham. So itu mungkin kot kesilapan saya lah kalau bawa cerita-cerita pasal bag ni. Senang kita bergerak, senang kita explore kalau ringan. Faham. Okay. So dalam setiap orang yang travel, dia mesti ada destinasi impian dia untuk dicapai. Okay. Kalau macam saya ni, destinasi impian adalah Masjid Al-Aqsa. Wah. Memang saya destinasi impian. Sebab situ ada ceritanya kan. Ya. Jadi dua masjid tu dah pernah sampai. Satu lagi masjid ni yang belum sampai. Jadi itu destinasi impian lah. Kalau Ustaz Bilal macam mana? Saya betul. Mekah, Madinah dan Al-Aqsa. Yang keempat adalah saya mensasarkan Rom, Itali. Sebab dia ada hadis. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, antara dua bandar ni mana yang akan dibuka dulu? Ayul Madinataini tuftahu awwala. Sahabat tu tanya, antara dua bandar ni mana yang dibuka dulu? Konstantinopel ke Rom? Lepas tu Nabi kata, Konstantinopel dibuka dulu. Maknanya Rom ni akan dibuka kemudian. Tapi dalam sejarah Islam ni, Rom, Itali ni sampai sekarang belum buka. Belum lagi. Belum buka lagi? Belum buka. Belum. One day Nabi dia tak akan berdusta kan. Bercakap semua akan jadi. Tapi bila? Rom Sebenarnya itu Itali belum dibuka lagi. sampai sekarang dalam sejarah Islam belum lagi. Jadi itu tanah kita yang telah dijanjikan. Allahu Akbar. Dan kita kena pergi Rom, Itali. Fuh, Satu betul lagi lah, saya I belajar think ni. saya suka juga untuk pergi ke bangsa yang sedang top dalam dunia. Saya letakkan sebagai Amerika atau China. Supaya saya boleh belajar mentaliti tukang sapu sampah dia selevel mana dengan kalau dibandingkan dengan orang kita. Dan entah tukang sapu sampah dia sama level dengan budak degree kita contoh. Sebab dia berada di puncak dan persaingan yang lebih tinggi. Itu yang saya nak tengok orang US atau China. China. Ustaz Bilal setiap nak belajar nak cari pengajaran kan? Kan? Okay, Haji macam mana? Tempat destinasi impian sebagai seorang scuba diver, saya nak mengimpikan nak dive dengan blue whale. Okay. Blue whale ikan paus biru tu. Saya nak pergi ke Raja Ampat insya-Allah. Plan Mana? Raja Ampat? di Indonesia. Indonesia. Raja Ampat. Dan juga saya ada angan-angan nak pergi ke Ironman Copenhagen di Denmark. Sebab dia kata coast tu cantik, tempat swim dia pun cantik, berlari pun dikelilingi bangunan-bangunan yang bersejarah kan. So itu antara yang destinasi yang saya nak pergilah, Ironman Copenhagen. Dia sebenarnya berapa banyak event Ironman Seluruh setahun? dunia ada. Setiap bulan tu ada? Setiap minggu sebenarnya ada. Dia tengok kepada jadual. Mungkin macam Malaysia Langkawi bulan November, bulan Disember. Australia sepanjang tahun ada. So ikut kita lah, kita nak gimana, kita just beli registration, beli tiket pergi. Faham. Dia ada diorganize oleh satu badan ke? Company tu Ironman. Dia company swasta Ironman sebenarnya. tu adalah company. Di event lah. Dia for profit punya company. So dia anjurkan semua event-event Ironman ni. Dia dah berjaya jenamakan Ironman tu jadi kegilaan ramai. Faham. Gitu. Servis dia event. Servis dia Event buat lah kan? event Ironman tu. Event Ironman Dengan lah. merchandise lah. Dia jual barang-barang merchandise dia. I see. Berapa kos Haji? Kos nak pergi Ironman. Okay, dia ada half Ironman, dia ada full Ironman. Tak kena tahu. Dah halang ada orangnya. Kalau Ironman yang full Ironman biasanya dalam ringgit lebih kurang dalam 3,000 lah. 3,000 ringgit. Satu registration. Satu slot nak pergi tu. Kalau half, separuh. So dia akan ada juga dia bagi sebulan tu harga gini, kemudian dia naik harga, naik tier-tier dia. Bila ramai orang dah naik dah harga. Ramai orang lagi dah naik harga macam tu. So itu tiket untuk Ironman. Dan dapat bag, dapat baju semua. Kemudian tiket ikutlah ke mana destinasi kita nak pergi tu. Dan juga hotel sebagainya kita pandai-pandai plan lah. Semua kita sendiri Semua kita sendiri. Faham. Kena bawa basikal lagi. Itu satu nak pergi. Ya. Berapa lagi kan? Okay. Alright. So nasihat lah. Okay, kita pun dah di penghujung kita punya
orang kata podcast kita. Kita nak landing dah. Dah nak Landing, landing. Landing dah di penghujung. So rasanya banyak cerita-cerita menarik yang kita dengar hari ni kan. So nasihat lah untuk mereka yang nak mula travel ataupun nak travel lebih kerap. Apa-apa nasihat-nasihat yang selalunya kita nak bagilah untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Sebenarnya saya bukanlah banyak travel je, Bos Tom. Saya banyak pergi misi sebenarnya. Misi travel lah tu. Lepas tu pergi belajar luar negara semua kan. Nasihat saya adalah settlekan 3 travel utama anda, Mekah, Madinah dan Aqsa ni. Cari saya gitu. Sebenarnya 3 tempat ni lah yang menjadikan kita masuk dalam global community. Sebab umat Islam sedunia ni dia tak ada apa-apa isu yang bersama kecuali 3 tempat ni. Betul. The rest semua jaga tanah masing-masing. Jadi kita kena tumpahkan kesetiaan kita bersini supaya kita check in. Now I'm a global community, part of the global community. Selagi tak pergi ni kita masih main level kampung lah. Ya betul. So Aqsa masa jajah ni maksudnya kita ni tak settle pasport mentoring kita ni. Hebat. So settlekan tu insyaAllah the rest Sign yang terakhir tu tak lagi. Sign yang terakhir tu tak dapat lagi. Betul lah kan. Okay, mantap. Allah Alam. Haji? Okay, nasihat ukur baju di badan sendiri. Kalau kita ada bajet 1,000 untuk kita travel macam orang ada RM1,000. Kalau kita ada 500, travel macam kita RM500. Jangan kita tengok orang, kita nak terlampau follow sangat orang. Kerana dia akan jadi, kata apa, menganiaya diri sendiri je kan. So kita travel, dan bila kita cerita tentang travel nak mengembara ni, tak semestinya kita nak kena try benda-benda pelik, benda-benda eksotik je sentiasa. Ada orang pergi travel naik motor kapcai, pergi seluruh Malaysia travel, tengok dunia, tengok apa ni pemandangan dan sebagainya. Ada naik basikal, pergi travel dan sebagainya. Ada yang berlari pergi travel. So macam-macam kita boleh buat tanpa orang kata kos yang besar lah. Dan ingat, saya selalu berpegang kepada InsyaAllah duit tu kita boleh cari, tapi memori yang kita cipta tu, especially dengan family kita, dengan anak-anak kita, itu benda yang orang kata kita ingat sepanjang hayat. Anak-anak kita insyaAllah benda yang dia akan recall balik ialah, ingat tak masa kita pergi Mekah kita buat ni, kita makan benda-benda tu. Dia akan ingat benda tu. So itu orang kata tak boleh dibeli dengan wang ringgit lah. Betul. Tapi masih balik kena ukur di badan sendiri. Di mana sendiri. Janganlah kau pergi spend segala-gala duit kau kan, habis itu merana pula. Betul. So itu tip saya lah. Alright, so Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada tetamu jemputan kita pada hari ini. Terima kasih sudi hadir ke CK Media untuk sesi podcast kita. Okay, InsyaAllah kita akan launch kita punya cerita ni, banyak cerita Ramadan kebetulan. So kita akan menyambut Ramadan. Kita akan, orang kata, pun akan berjalan podcast kita pada bulan Ramadan lah. Banyak benda yang kita belajar, banyak pengajaran. Terima kasih banyak atas perkongsian. Semoga dapat bagi manfaat kepada lebih ramai orang. Kepada Ustaz Bilal dan Haji Falik, orang yang sangat besar bagi saya dalam Givers Gain ni. Banyak benda lah, insyaAllah. Okay, so terima kasih banyak. So stay tune dengan Cuti Ke Podcast. Cuti Ke okay. Dan juga dengan Tom the Traveller. Dan juga boleh support juga Yayasan Ikhlas untuk misi-misi sumbangannya. Dan juga untuk Nadlik Travel and Tours untuk perjalanan orang kata sure nampak Kaabah. Okay, alright. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.